Baru-baru ni kecoh bila ada seorang influencer yang dikatakan menulis buku yang ada ayat Quran yang direka oleh AI. Sebenarnya boleh ke macam tu? Ini adalah satu disiplin dalam menulis buku dan menerbitkan buku. Sepatutnya buku-buku agama yang ada ayat Quran, yang ada hadis, perlu ada seorang editor syariah yang semak supaya tiada berlaku kesalahan. Dia kan sekecil-kecil perkara seperti baris, huruf, kadang-kadang kan dalam buku agama ayat Quran tu mungkin di copy paste dan mungkin ada banyak boleh berlaku kesilapan di pelbagai bahagian. Jadi penting untuk buku tu disemak dan di-proof dan juga disemak oleh, yang penting disemak oleh editor syariah supaya tiada ayat Quran yang salah dan juga tiada konteks yang misleading. Okey, jadi buat pembaca buku sekalian, jika anda ingin memilih buku agama, pastikan buku tersebut diterbitkan oleh penerbit buku yang established, yang dipercayai, dan boleh semak dekat dalam buku tersebut sama ada buku tersebut disemak oleh editor syariah ataupun tidak. Okey. Lepas ni mungkin saya akan kongsi lebih banyak berkenaan dunia penerbitan buku dan terutama yang hal-hal yang berkaitan dengan perkara di sebalik tabir lah. Kalau anda berminat nak tahu, nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Kok saya boleh jawab untuk next video.